FAQ soalan 2. Adakah harga emas akan sentiasa naik? Untuk jangka pendek, harga emas memang naik dan turun. Tetapi dalam jangka panjang, dia akan terus naik. Ini disebabkan nilai duit sentiasa menyusut dalam jangka panjang disebabkan inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Harga emas akan terus naik untuk jangka panjang selagi mana sistem wang fiat digunakan. Selagi mencetak wang, ini menyebabkan nilainya semakin menurun dan nilai emas meningkat. Kalau harga keperluan harian pun meningkat, ini kan pula harga emas. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.